Setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Ini kisah tentang seorang wira yang bangkit untuk mengejar impian. Anugerah tokoh murid berkeperluan pendidikan khas diberikan kepada murid program pendidikan khas integrasi PPKI yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dilahirkan pada 31 Julai 2013, tokoh murid merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Tokoh murid mendapat pendidikan awal di SJKC Chung Hua dan SK Kuala Pilah dan meneruskan persekolahan di PPKI SK Tunku Menawir pada tahun 2023. Berbekalkan keazaman serta kerajinan yang tinggi, tokoh murid telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam pembelajaran. Siapa sangka murid yang dahulunya rendah diri dan tiada keyakinan diri kini mampu menempa nama di peringkat kebangsaan apabila berjaya mewakili Negeri Sembilan untuk pertandingan Inilam peringkat kebangsaan pada tahun 2024. Lebih mengagumkan, beliau serta adiknya telah mendapat Gold Medal Award dalam pertandingan World Sustainable Development Goal Challenge peringkat antarabangsa. Berbekalkan sifat penyayang serta ihsan yang tinggi, keberadaan beliau sering disenangi oleh orang sekelilingnya. Beliau sering membantu guru-guru serta rakan-rakan, terutamanya murid PPKI. Tokoh murid berkeperluan pendidikan khas SK Tunku Menawir 2025 dianugerahkan kepada Muhammad Aizar Hasif bin Husnul Hafiz